Nasib baik beli benda ni tau. Sebelum ni saya beli warna hitam, ni saya beli warna putih pula. Jadi senang lah kalau pergi mana-mana kan. Plug contoh ni, switch ni ada 2, tinggal lagi 1. Kita ni jenis nak cas macam-macam. Macam saya ni nak cas iPhone, nak cas jam lagi. Ada bagi kabel sekali macam ni lah. Letak je macam ni. Ini type C lah. Boleh cocok dekat bahagian sini. Yang dekat sini untuk cas jam lah. Okay, letak je macam ni. Lepas ambil handphone. Lekat je macam ni. Dia MagSafe. Dah masuk dah. Lepas tu jam pula kat belakang ni. Letak je macam ni. Dah cas dah. Jadi senang lah. Jadi kalau nak letak, nak cas handphone, jam, kalau ada earpod kan, earpod yang jenis boleh pecah wireless yang boleh letak kat bawah ni. Jadi 3 dalam 1. Okey, jadi kalau nak cas waktu malam sampai ke pagi memang sangat-sangat sesuai. Yang pakai yang ni. Lepas tu tak perlu nak bergaduh dah. Switch ada 2 kan, tinggal 1 kan. Pakai 1 je dah cukup, boleh cas untuk 3 device dalam 1. Okey, kalau korang nak berdapatkan sekarang dekat link saya bagi tu ada warna hitam, ada warna putih. Ini senang nak pergi travel. Tutup je macam ni, simpan dalam beg. Membantu sangat. Ni, duduk hospital ke, pergi travel kat mana-mana, ini sangat-sangat membantu. Kalau korang nak dapatkan sekarang tahu, harga tengah promo, link saya dah bagi.